Saya seorang ibu pada anak syurga. Alhamdulillah saya sudah reda dengan pemberian anak saya kerana yakin Allah lebih sayang dia. Namun kadang-kadang hati saya tak keruan, rasa rindu yang sangat dalam. Apakah nasihat untuk saya? Baik. Dia ada anak syurga, maksudnya anak yang tidak ditaklif syarak. Okey, memang ahli syurga. Ini pandangan jumhur ulama. Okey? Ini pandangan ahli sunnah wal jamaah. Anak orang Islam ahli syurga. Yang ada khilaf ialah anak orang kafir yang mati kecil. Pandangan jumhur ahli syurga juga. Ada pun anak orang Islam tak ada khilaf ahli syurga. Okey? Baik. Soalan dia selalu rindukan anak dia. Kalau selalu rindu, tak payah tanya. Ini fitrah. Tak ada masalah apa pun. Itu bukan masalah. Kalau kita buat ni masalah agama. Ada masalah. Ini bukan masalah. Siapa yang kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan ibu bapa, kemudian dia rindu, tak payah tanya soalan. Itu fitrah manusia. Faham? Kak Gimu tanya pula, saya Ustaz, masa saya makan tengah hari, saya okey lah. Saya makan tengah hari nasi sepinggang. Rasa kenyang. Tapi malam sekarang pukul 12, saya rasa lapar pula. Apa jawapan dia? So, aku tak payah tanya. Itu fitrah. Bila mu tak makan, dia akan rasa lah lapar. Tak payah soal tu. Faham? Jadi kalau kita rindu anak-anak yang sudah meninggal dunia, itu biasa. Faham? Itu biasa. Tak? Yang luar biasanya, anak saya mati, saya ketawa. Barulah soalan. Apa penyakit saya? Faham? Tapi kalau anak kita mati, kita rindu. Biasa. Bukan kata anak. Kucing mati pun tuang dia rindu. Betul tak? Teringat-ingat ke kucing dia. Padahal binatang. Itu tak pelik. Allah jadikan hati manusia lebih-lebih orang mukmin penuh dengan kasih sayang. Okey? Cuma nak ingatkan ada sebuah hadis dalam kitab Sahih Ibn Hibban, seorang anak tak mau masuk dalam syurga. Kenapa? Kerana mak dia, ayah dia masuk neraka. Kenapa? Kerana amal sedikit, dosanya banyak. Lalu budak tadi tak nak masuk. Padahal dia ahli syurga, kanak-kanak. Faham? Nabi datang dan tanya, dia kata selagi mak dia tak masuk, dia tak mau masuk. Itu kisah Nabi cerita. Lalu dipanggil malaikat, keluarkan ibu bapa dia, lalu dia ambil tangan, dimasukkan ke dalam syurga. Kerana anak yang mati kecil, bila ibu bapa reda, hadiah dia syurga. Okey?